Macam mana nak kenal perkataan muzakkar dan muannas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bahasa Arab, setiap perkataan atau kata nama ada jantinanya sendiri. Ya, bukan manusia dan haiwan saja, tapi meja, buku dan matahari pun ada jantina. Hari ini, kita akan rungkai rahsia perbezaan antara muzakkar dan muannas dengan cara yang paling mudah. Jom mula. Pertama, muzakkar. Muzakkar bermaksud maskulin atau lelaki. Kedua, muannas. Muannas pula bermaksud feminin atau perempuan. Kenapa kita kena tahu beza dua ini? Sebab dalam bahasa Arab, kalau kata namanya lelaki, muzakkar, kata sifat dan kata kerjanya pun wajib dalam bentuk lelaki. Pasangannya mesti sepadan. Sebelum kita pergi lebih jauh, ingat aturan emas ini. Semua kata nama di dalam bahasa Arab adalah muzakkar, sehinggalah terbukti ia adalah muannas. Maksudnya, anda tak perlu hafal tanda muzakkar. Anda cuma perlu kenal pasti tanda-tanda muannas sahaja. Kalau tak ada tanda muannas, secara automatik perkataan itu adalah muzakkar. Mudah kan? Jadi, macam mana nak buktikan sesuatu perkataan itu muannas? Terdapat 3 kategori utama yang anda wajib tahu. Pertama, muannas hakiki, perempuan sebenar. Ini adalah untuk manusia atau haiwan yang memang berjantina betina atau perempuan. Contohnya, ummun, ukhtun atau baqaratun. Walaupun kadang-kadang ejaannya tak nampak macam perempuan, tapi hakikatnya ia perempuan, maka ia tetap muannas. Kedua, tanda fizikal pada perkataan, tanda ejaan. Ini cara yang paling popular. Terdapat huruf tertentu di hujung perkataan yang menjadikannya muannas. Ada 3 huruf utama. Huruf tak marbutah, ini yang paling banyak. Contohnya, madrasatun, sayyaratun. Huruf alif maqsurah, contohnya halwa, kubra. Huruf alif mamdudah, contohnya sahra'u, sama'u. Ketiga, muannas majazi, perempuan mengikut simbolik atau budaya Arab. Ada perkataan yang tak ada tanda-tanda di atas, tapi orang Arab menganggapnya sebagai perempuan. Macam mana nak cam? Hafal 3 kumpulan ini. Anggota badan yang berpasangan, contohnya ainun, yadun, udhunun, semuanya muannas. Tapi anggota yang tunggal macam kepala atau hidung adalah muzakkar. Nama tempat, bandar atau negara, contohnya Malaysia, Makkatu, dan unsur alam yang besar, contohnya Syamsun, Narun, Ardun, angin, api, bumi, semuanya dianggap sifat feminin dalam tata bahasa Arab. Nampak tak? Bahasa Arab ini sangat logik dan tersusun. Kuncinya, hafal tanda muannas, faham pengecualiannya macam anggota badan dan selebihnya adalah muzakkar. Terus berlatih dengan perkataan-perkataan baharu di sekeliling anda. Selamat belajar dan semoga terus maju dalam meneroka keindahan bahasa Arab. Ila liqa, ma'assalamah.